Okey, bersambung hari pertama pada hari kedua, kami nak pergi di tempat research panda yang terbesar dipanggil Big Panda. Okey, ini saya perkenalkan dulu, ini abang yang nombor 3. Anak mak yang nombor 3 lah. Okey, dalam bas ni kami duduk satu bas saja. Ni ada mak ayah, ada kakak, anak-anak, suami, ada adik yang paling bongsu, ada abang ipar dan juga kakak ipar serta anak menakan yang ramai-ramai ni. Kami total lebih kurang dalam 22 orang, semua 22 orang. Ramai kan? Ni abang yang nombor 2 lah. Seronok lah sebab dapat naik sekali. Tak ingat lah dia punya tiket apa, tapi murah saja. Dan perjalanan tu dekat saja, bukan dalam 15 ke 20 minit daripada hotel yang kami duduk tu. Okey, sampai di sana macam biasa, mesti akan ada orang menjual tu, memang ramai lah, cendah hati, memang cantik sangat-sangat. Satu kita tengok ni, beg yang penjual ni memang cantik dan ada yang berkualiti tinggi. Ada yang ada di sini area dan ada yang tak ada tau. Jadi kalau hampa nak tu, hampa boleh dapat bagi dengan harga yang cantik tu, better ambil terus. Grab sekali hampa menyesal. Kita tengok punya ramai ni, hampa tunggu saat lepas ni kami pergi. Okey, sebelum kita masuk tu beratok sebab ramai sangat orang ni, duk tunggu budak-budak ni nak kumpul balik. Dan kami beli tiket di kaunter saja. Kalau tak beli di kaunter, beli dalam travel.com pun ada rasanya. Okey, dan masuk dalam kawasan ni memang cantik. Ini dia punya first kita masuk, ini dia punya mula-mula dulu. Tak, sebelum kita rabat lagi, dalam tu memang luas lagi kawasan ni. Memang cantik sangat-sangat. Okey, sebelum kita naik tu, kita ambil tenaga makan repek dulu. Repek ni buat main pada Malaysia apa? Yang raya punya. Okey, kita ronda dalam. Okey.